Serius aku tak sangka dekat Al-Ustaz ni ada pot lawa macam ni. Apa besar sampai ada lagi ni. Kedai dia memang lawa teruk. Menu pun bukan biasa-biasa geng. Western ada, menu Melayu pun ada. Inilah Adam Secret dekat Taman Pandan Al-Ustaz. Stay dalam video ni aku share hampa menu-menu yang menarik yang hampa boleh cuba. First, pada hampa yang jenis layan Western, kena cuba carbonara chicken ni. Sos dia creamy, pekat. Ayam dia juicy. Tak muak, tak cayak. Memang ngam-ngam sangat lah pada aku. Dan menu grill chicken ni pula, portion dia memang puas hati untuk makan seorang. Ayam dia besar, grill pun cantik. Luak garing, dalam still juicy, makan sedap pula. Cincang dengan black pepper tu memang ngam teruk geng. Untuk peminat lamb, menu lamb grill Malibu ni paling aku recommend. Sebab makan lamb saja pun dah sedap. Sebab perapan dia memang cukup power, cukup rasa sampai weh. Dan satu lagi aku nak share apa, nasi daging bakar Bali. Rasa dia macam masuk kicap, tapi ada something lain yang buat dia sedap. Wajib try weh. Selain tu kat sini pun ada nasi ayam penyet. Ayam jenis rangup kat luar, lembut dekat dalam. Sampai ada pedas sikit lah bagi tahu awal. Nasi ikan bawal pun tak mau kalah geng. Ikan goreng garing-garing tu, cicah dia punya sambal kicap tu, ya ampun, yang ni memang sedap pada aku. Tambah pula dengan gulai tu sama belacan ni, memang lengkap. Dan lah menu smoked duck fried rice ni memang lain pada yang lain. Bau dia memang buat terliuk dah. Rasa smoky dia tu memang lain macam. Yang ni pun sedap geng. Untuk ayam pula, hampa boleh order honeydew, lychee, teh passion atau A&W fruit. Semua pada waki best-best, tapi paling win pada tekak aku tu honeydew dah lah. Memang panas, sejuk, memang ngam elok. So kedai buka daripada siang sampai malam. Apa nak lunch ke dinner memang sesuai sangat. Bawa family sekali. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Al-Ustaz, peace.